Okay geng, selamat pagi. Hari ni yang hari kedua kita di Mersing, Kampung Air Merah. So nak tahu apa aktiviti hari ni dengan Imam. Island hopping. Jom. Jom, let's go. Assalamualaikum. Salam kenal. Ya Allah, terkejutnya tak ada orang depan. Ada. Kau nak hantar sekarang. Boleh. So hari ni nak ke island hopping. Tapi yang penting sampai dulu, settle down tengok macam mana. Rasa cuaca pun okey, hari ni tak hujan lah, harap tak hujan. Sebab dapat view sekeliling macam ni memang best lah kat island hopping tu. Tempat pulau. Let's go. Bismillah. Nasi dagang Mersing. Ya Allah. So kedai ni kat satu warung kedai je, warung tepi jalan ni. Kalau kau nak tengok dekat dengan Farma tu. Apa tadi nama? Paung. Paung, isi ikan. Isi ikan. Paung, kau tahu nak dengar paung. Alhamdulillah, tadi dah makan. Lepas makan, tengok clear habis semuanya. So, terus ke kita punya island hopping 4 pulau. Satu hari sampai pukul 4 petang. So, sekarang pukul 9 lah. 9 kita gerak. Let's go. Jom. Kita nak ke jetty. Tak jauh pun dari kedai makan tu. Tu lah kalau korang nak pergi trip lepas ni, makan dulu dekat warung. Apa warung nama tu? Warung Mak Wok. Warung Mak Wok. Nasi dagang. So dia punya signature dia menu nasi dagang. Memang sedap tadi aku makan. Manis, lemak, sedap. Ada ikan dia pun memang fresh. Ngam lah dapat nasi dagang. So lepas dia makan terus ke jetty. Tak rushing lah, pukul 9-10 macam tu baru gerak kot. Tak ada awal sangat lah. Bergantung pada keadaan air pasang tu. Tu aja. Plan better weekday. Tak adalah crowded sangat dengan orang ramai. Let's go. Selamat datang ke JP Penumpang Mersing Jabatan Laut Malaysia. So kita nak ke island hopping 4 laut di Mersing. So inilah JP dia. Yang ni korang akan first entrance. Kita ada briefing sikit, tapi biasalah briefing pasal safety. So ni entrance kita masuk. First trip untuk kita punya persiapan misi raid ke Eropah. Kita selitkan first trip kita di Mersing lah. InsyaAllah akan ada lagi trip-trip pada ni. Mungkin lah kalau ada offer macam ni, yang kebetulan ada offer, kita akan on je. So ni abang yang order. Okay. Kalau korang datang, alright, terus je. Contact nombor, nanti aku bagi contact nombor. Terima kasih Aki datang. Yeah. So ni baru pagi, baru starting tau. Dah hype dah. Aku pun gila kan, tak sabar dah nak try. Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi koa, ole koa, money koa, baby koa, shemi toa, ole koa, money Sekarang koa. ni kita berada di Pulau Tengah. Pulau Tengah. Kalau sekarang ni kita lunch dulu lah, makan tengah hari. Dalam waktu pukul 3 lah. Okay, order Grab Order Grab, yang penting order Grab tu. Okey, mana-mana yang nak pergi day trip, korang boleh tekan link di bio. Apa tu, nanti aku letak. Package Uncle Sam ataupun package by Kisfa. By Kispa By Kisfa. Okay, itu dia. So, sebenarnya kita orang dah separuh lah, dah half time dah ni kita punya trip. Dah half time dah, separuh masa dah ni. Almost to the end lah kita punya end trip ni. Satu day trip je, ada 4 island hopping, 4 pulau. Macam-macam lah kita orang explore. Nama semua dah penat. Korang tengok. Penat, sumpah penat. Tapi best. Best Sumpah best macam ni. Macam betul. Jual sangat ni. Memang menjual ni. Ke dik? Best dik? Best kan? Ya, kau tengok. Friendly, apa? Orang cakap child friendly lah. Boleh dapat bawa family kat sini untuk enjoy korang punya holiday kan.
Weh, ni apa tadi makan je. Lepas makan dah. Dia sama makan je. Kuat makan dia orang ni, sekejap kuat berak lagi. Kuat makan, kuat berak. Dia apa nak cakap? I love you Mesing. Anjir. Uncle Sam. Dah, ni last trip kita orang. Selepas 4 island selama almost 8 hour kot kita punya trip one day. Satu hari 4 island memang penat. Kalau nak prepare mental dengan fizikal korang memang betul-betul malam tu before trip tu kena rehat lah cukupnya. Tu lah. Suara pun dah tak ada dah Mat. Tengok. Terima kasih. Gila. Tak pernah pergi. Boleh try tu lah. Okey. Memang baik tu. Memang baik tu. Okay guys, yang mana nak pergi trip dengan kita orang tu boleh search kat TikTok package Uncle Sam ataupun package Pulau Mesin by Kisfa. Dia korang akan jumpa lah kita orang boatman semua. Okay guys. Mantap. Alright, malam ni ada kenduri. Doa selamat. Malam ni ada doa selamat. Untuk penghulu dah sediakan buffet makanan macam-macam menu lah untuk kita. Moga-moga doa selamat tu memberkati perjalanan kita ke destinasi seterusnya. Kita makan dulu. Ada lepas doa selamat ya Tok Penghulu dengan Imam dah sediakan makan lah. So lepas tu baru kita interview ni lah semua. Okey, makan dulu. Menu malam ni nasi goreng kampung. Oh. Nasi goreng kampung. Dengan mestinya teh tarik lah ni. Antara kejayaan yang didahului termasuk pemusnahan sebuah kereta kebal Merkava. Dah agak lah teh tarik. Akil. Dari YB lah. InsyaAllah kalau dia ada makan dulu. Dah kat Turki dah dekat dah. Dapat patut tempatan lah. Orang tempat kan? Konsulat semua. Betul. Hilang pasport. Hilang pasport. Ya Allah. Bila dia hilang Kena puas lah. makan masa. Nak tunggu. Itu saja geng untuk check out video di Mersing, Johor. Aku rasa pengalaman paling banyak dan momen paling best dekat Johor lah. Sebab baru lagi bermula, baru je start. Kita pun banyak persiapan yang banyak yang kita perlu belajar. Dan dalam masa yang belajar tu pun kita tengah cari momentum macam mana nak ride, macam mana nak cari momen tu. So sekarang ni dah dapat lah. InsyaAllah akan teruskan perjalanan esok ke Endau, Johor, masih Johor dan seterusnya ke Pahang lah. So stay tune dan teruskan menonton video-video aku. Like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.